Dikisahkan pada suatu masa, Nabi Khidir bertemu seorang lelaki yang kelihatan sangat sedih dan putus asa. Wajahnya kusam, langkahnya lemah, seolah-olah tiada lagi harapan dalam hidup. Nabi Khidir bertanya, "Wahai saudaraku, mengapa engkau kelihatan begitu bersedih?" Lelaki itu menjawab, "Aku telah berdoa bertahun-tahun, tetapi hidupku masih miskin. Usahaku gagal, dan doaku seakan tidak didengar." Nabi Khidir pun berkata, "Mahukah engkau ikut aku sebentar?" Mereka berjalan hingga ke sebuah kawasan tanah gersang. Nabi Khidir menyuruh lelaki itu menggali tanah, walaupun kelihatan tiada apa-apa. Lelaki itu mengeluh, "Tanah ini kering, tiada hasil." Namun Nabi Khidir berkata, "Teruskan menggali." Setelah beberapa ketika, mereka menemui air yang jernih mengalir dari bawah tanah. Nabi Khidir berkata, "Beginilah hidup manusia. Doa yang tidak dimakbulkan bukan kerana Allah tidak mendengar, tetapi kerana masa dan caranya belum tiba." Lelaki itu menangis. Dia sedar, selama ini dia berhenti berusaha terlalu awal, sedangkan pertolongan Allah sudah hampir. Nabi Khidir pun berkata sebelum pergi, "Jangan tinggalkan doa, walaupun hasilnya belum kelihatan." Dan lelaki itu pulang dengan hati yang hidup kembali. Tauladan pelakharan. Jangan putus asa dengan doa. Pertolongan Allah datang pada masa yang tepat. Terus berusaha walaupun hasil belum kelihatan. Allah mendengar setiap doa, walaupun jawapannya ditangguhkan. Kesabaran adalah kunci pertolongan.